الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Karim merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup yang menyeluruh kepada seluruh umat manusia. Ia bukan sekadar kitab ibadah yang dibaca dalam solat, bahkan menjadi sumber utama dalam pembentukan akidah, penghayatan ibadah, pembinaan akhlak, penetapan hukum serta pengurusan kehidupan bermasyarakat. Setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran membawa mesej ilahi yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Keistimewaan Al-Quran bukan sahaja terletak pada kandungannya, malah pada cara ia diturunkan. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, sebaliknya diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Penurunan ini berlaku mengikut keadaan, peristiwa dan keperluan umat Islam pada ketika itu. Ada ayat yang diturunkan ketika umat Islam berada dalam keadaan tertindas di Mekah, dan ada pula ayat yang diturunkan ketika umat Islam telah membentuk sebuah masyarakat dan negara di Madinah. Hakikat ini membuktikan bahawa wahyu ilahi sentiasa berinteraksi dengan realiti kehidupan manusia. Dokumentari ini dihasilkan dengan tujuan untuk membawa penonton memahami Al-Quran bukan sekadar sebagai teks yang suci, tetapi sebagai wahyu ilahi yang hidup dan sentiasa berinteraksi dengan realiti manusia. Dokumentari ini juga bertujuan menjelaskan konsep asbabun nuzul menurut pandangan ahli tafsir yang muktabar, agar penonton dapat memahami bagaimana dan mengapa ayat-ayat tertentu diturunkan dalam situasi yang khusus. Selain itu, dokumentari ini bertujuan menghuraikan kepentingan asbabun nuzul dalam mentafsir ayat-ayat Al-Quran secara tepat dan berautoriti, sekaligus mengelakkan salah faham dalam tafsiran yang sempit atau penyalahgunaan ayat di luar konteks yang sebenar. Melalui perbincangan ini, penonton diharapkan dapat melihat peranan asbabun nuzul sebagai satu disiplin ilmu yang penting dalam tradisi keilmuan Islam. Akhir sekali, dokumentari ini diharapkan dapat menanam rasa hormat dan kecintaan yang lebih mendalam terhadap Al-Quran serta mendorong umat Islam untuk mendekati ilmu tafsir dengan pendekatan yang berdisiplin, berhikmah dan berpandukan sumber yang sahih. Ayat Al-Quran tidak diturunkan dalam ruang yang kosong daripada peristiwa dan sejarah. Setiap ayat memiliki latar belakang yang tertentu, sama ada berkaitan dengan persoalan sahabat, peristiwa masyarakat, peperangan, adat resam atau kesilapan yang perlu diperbetulkan. Sekiranya ayat-ayat Al-Quran dibaca tanpa memahami konteks penurunannya, seseorang mungkin tersalah faham maksud ayat atau mentafsirkannya secara terpisah daripada tujuan asal. Oleh sebab itu, para ulama tafsir sejak zaman awal Islam lagi memberi perhatian yang besar terhadap ilmu yang dikenali sebagai asbabun nuzul. Ilmu ini membantu menjelaskan hubungan antara wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan realiti kehidupan manusia yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Asbabun nuzul juga berperanan sebagai kunci untuk membuka makna ayat Al-Quran secara tepat dan seimbang. Asbab nuzul dari sudut istilah merujuk kepada peristiwa persoalan atau keadaan tertentu yang menjadi sebab kepada penurunan sesuatu ayat Al-Quran pada waktu tertentu. Imam Al-Wahidi menjelaskan bahawa pengetahuan tentang asbab nuzul amat penting kerana ia menunjukkan sebab sebenar ayat diturunkan dan membantu memahami tujuan wahyu tersebut. Definisi ini menegaskan bahawa ayat Al-Quran diturunkan sebagai jawapan atau bimbingan kepada situasi yang berlaku dalam masyarakat. Imam Al-Zarkashi pula menegaskan bahawa asbab nuzul membantu menjelaskan maksud ayat, hikmah di sebalik pensyariatan hukum serta konteks ayat sama ada ia bersifat umum atau khusus. Manakala Imam Ibn Taymiyah menyatakan bahawa mengetahui sebab penurunan ayat merupakan jalan untuk mencapai kefahaman yang benar terhadap maksud ayat tersebut. Pandangan para ulama ini menunjukkan bahawa asbab nuzul bukan sekadar maklumat tambahan, tapi satu disiplin ilmu yang penting dalam tafsiran Al-Quran.
Sarjana Islam kontemporari seperti Dr. Wahbah Al-Zuhaili dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahawa asbab nuzul berfungsi sebagai alat penting untuk memahami ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh. Menurut mereka, asbab nuzul membantu mengelakkan tafsiran ekstrim sama ada terlalu literal atau terlalu bebas, serta membolehkan ayat-ayat Al-Quran diaplikasikan dalam realiti semasa tanpa mengabaikan prinsip asas syariah. Mereka juga menegaskan bahawa walaupun ayat Al-Quran diturunkan kerana sebab-sebab tertentu, pengajarannya tetap bersifat umum dan relevan sepanjang zaman. Prinsip ini memastikan bahawa asbab nuzul menjadi panduan kefahaman, bukan faktor yang menghadkan mesej wahyu. Ilmu Asbabun Nuzul dibangunkan berdasarkan karya-karya ilmiah yang muktabar seperti Kitab Asbabun Nuzul Al-Quran karya Imam Al-Wahidi, Lubab An-Nuzul fi Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti, serta Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Imam Al-Zarkashi. Kitab-kitab ini menjelaskan kepentingan riwayat yang sahih dan metodologi yang ketat dalam menentukan sebab penurunan ayat. Para ulama sepakat bahawa tidak semua ayat Al-Quran mempunyai asbabun nuzul yang khusus dan bahawa riwayat yang lemah atau tidak mempunyai sanad yang jelas perlu ditolak. Ini membuktikan bahawa asbabun nuzul merupakan satu disiplin ilmu yang berautoriti dan berasaskan kaedah ilmiah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 189 yang diturunkan untuk membetulkan kepercayaan masyarakat Arab jahiliah yang menganggap masuk ke rumah melalui pintu belakang ketika berihram sebagai satu bentuk kebajikan. Ayat ini menegaskan bahawa kebajikan sebenar bukan terletak pada adat tetapi pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa memahami sebab penurunannya, ayat ini sukar difahami secara tepat. Yang kedua, surah Al-Mujadilah ayat yang pertama pula diturunkan berkaitan aduan Khawlah binti Talabah kepada Rasulullah SAW mengenai suaminya yang melakukan zihar. Ayat ini membuktikan bahawa Islam membela hak wanita dan bahawa Allah SWT mendengar setiap rintihan hambanya. Yang ketiga, surah Al-Anfal ayat yang pertama diturunkan selepas perang Badar bagi menyelesaikan perbezaan pandangan dalam kalangan sahabat tentang pembahagian harta rampasan perang. Manakala surah An-Nisa ayat 43 pula menunjukkan pendekatan Islam dalam menghapuskan arak secara berperingkat, mencerminkan hikmah dan kebijaksanaan dalam pensyariatan hukum. Dalam dunia moden yang penuh dengan cabaran pemikiran dan perbezaan tafsiran, asbab nuzul memainkan peranan penting dalam memastikan ayat-ayat Al-Quran difahami secara seimbang dan berlandaskan maqasid syariah. Ia membantu mengelakkan penyalahgunaan ayat serta memastikan wahyu ilahi diaplikasikan secara bijaksana dalam konteks masa. Kesimpulannya, asbab nuzul merupakan elemen penting dalam memahami Al-Quran secara tepat, mendalam dan berautoriti. Walaupun Al-Quran diturunkan dalam konteks tertentu, mesejnya tetap bersifat universal dan relevan sepanjang zaman. Dengan memahami asbab nuzul, umat Islam dapat menghayati Al-Quran sebagai panduan hidup yang sentiasa hidup dan dinamik.